Jumpa lagi pada kali ini di Richard Channel. Kita nak buat satu tutorial macam mana nak membelah kayu api guys. Mula-mula sebelum kita belah ni ataupun kita buat dia menjadi mengikut saiz yang dikehendaki, kita naklah mengasah. Ini guys, okay. Kita nak pastikan kapak ini tajam dan kapak ini baharu guys, tapi mata kapak ni baharu lama guys. Cuma saya sudah buat hulu, okay, saya sudah gosok, saya sudah shelik dan beginilah keadaan kapak ni guys. Okay. Sudah kita masuk hulu ni, lepas tu kita pasak, lepas tu kita glue, masuk glue ni kita gam, dia akan kukuh lah guys. Okey, kita asah guys. Jadi total nak mengasah ini ialah macam ini guys. Okey, kalau dia belah ni, okay. Kita asah. Asah dia lah. Lepas tu kita gosok dulu. Okey, tengok. Ini ialah tisu basah ya. Kita gosok ini. Lepas tu timbang balik. Kira-kira cukup lah guys. Ini kita perhalusi lagi dia punya ketajaman tu, pastikan tajam. Jadi apabila kapak ni tajam, jadi kita belah pun senang guys. Tak guna tenaga yang banyak lah guys. Kita tengok. Lepas tu kita rasa okey, tajam. Sikit lagi. Sebelah. Apabila kita buat kerja menggunakan peralatan yang tajam macam kapak ni, jadi kerja akan senang guys. Kita nak belah kayu guys. Itu hari kita potong tapi tiada masalah guys. Jadi hari ini kita belah dia. Kita membelah kayu ini. Saya cukup tajam sudah. Pegang hati-hati guys. Ini tisu basah nih guys. Oke, dah. Oke guys, apabila kita nak membelah kayu ni, kalau ianya belum cukup saiznya cukup kecil, jadi mula-mula kita buat macam ni. Tapi jangan buat lurus macam ni. Kena kasih buka kaki. Okey. Kita buat macam ni dulu guys. Okey. Lepas tu bagi okay. Kita buat macam dulu. Mau buka guys, buka kuda-kuda ni, jangan rapat. Mau selesai guys.
Wah, ini keras nih guys. Pasal ada ini. Kayu ni tak lurus. Ini agak mencabar. So kita akan buat sayang dulu guys. Okay. Mampu tak? Keras guys. Kalau dia tak mau guys, kita terbalikkan. Itu cara dia guys. Sekali lagi, one more. Oke guys, ini adalah kerja akhir. Kita nak membahagikan mengikut saiz yang sesuai untuk dijadikan kayu api. Oke guys. Oke guys, kita sambung lagi guys. Oke. Ini adalah sengkalannya guys. Oke. Untuk ini adalah ngerpiak kayu. Itu kayu udah dirumpau tadi guys. Udah rumpau memit, baru kita ngerpiak ya. Ngerpiak yang halus-halus. Oke, kita jadikan dia size yang sesuai lah macam ini yang dikehendaki supaya kita senang menyalakan api guys. Oke. Sambung guys. Senang guys. Okay. Inilah tutorial bagaimana nak belah kayu guys. Tengok. Okay. Tak kecil lagi, belah lagi. Ini guys. Tengok. Cukup guys. Lagi. Sekali lagi guys. Senang. Kalau orang zaman dulu mana memang macam ini lah guys. Susun baik-baik guys. Kerja tajam guys. Ini tajam kapak. Nak belah kayu ni, salah satu daripada caranya ialah kapak mesti tajam guys. Okay. Kalau kapak tak tajam memang susah lah. Apa saja kita guna parang mau diasah betul-betul sama juga lah. Ni ya kapak ni. Tengok.
Mau kreativiti juga guys buat ulu kapak ni. Belajarlah tengok orang tua-tua dulu. Anda lihat. Tak kena habiskan ni guys. Ni kalau nak belah kayu ni ada bersilap-silap sikit, kompu sikit guys. Kalau kita tidak tangkas, kalau kita tidak cepat, sebab benda yang kita pegang ni tajam guys. Okey, sikit dia lari daripada pegangan kita, terpelanting ke, memang kena guys. Ini kena tahan betul-betul dan pastikan hulu ni dia cukup grab, pegang, genggam dan tidak licin guys. Itu adalah faktor keselamatan yang perlu dijaga rakan-rakan sahabat. Okey, kita cuba guys. Yang ini pula. Agak susah sikit ni, cuba. Tengok, memang tak terlalu kecil ni. Sebab getah ni dia ada apa nama ni? Ada lompat sikit lah, macam dia ada ada buka kungfu sikit guys. Kita buka silat sikit. Tengok. Tak pusing guys. Kita lambung saja. Susun baik-baik. Kita jatuh guys. Kalau dia pendek senang guys, ada panjang sikit, ada susah sikit lah. Guys, makin lancar guys. Tenang. Habis sudah. Mau habis sudah guys. Second last. Last guys, tutorial bagaimana nak belah kayu api. Senang, tengok. Tapi mesti ada cara lah. Tengok, terus menjadi. Habis guys. Tengok, habis. Okay guys,
Itu saja tutorial untuk belah kayu api hari ini guys. Okey, ini kapak saya pakai tajam guys. Oh, masih tajam lagi. Ini hasil kap tangan saya guys. Hulu kapak memang kuat ya, tegap dan kuat. Oh, masih tajam lagi nih. Oke guys, jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel RJ Richard J. Oke, jumpa lagi.